Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penyerang kebangsaan, Fergus Tierney, sekali lagi memilih berkelana keluar negara. Kali ini, penyerang muda berdarah Skotland itu memilih menyertai kelab Division 2 Cyprus, PAC Omonia. Perpindahan Tierney diumumkan pengurusan kelab itu menerusi satu hantaran di semua platform rasmi mereka. Kelab kami mengumumkan permulaan kerjasama dengan pemain bola sepak Fergus Tierney. Pemain bola sepak antarabangsa Malaysia ini bermain di bahagian hadapan dan sayap serangan. Kami mengalu-alukan Fergus ke dalam keluarga besar, Omonia, dan kami mendoakan kejayaannya dengan Clover di dadanya, kata kelab dalam satu kenyataan. Pengumuman ini sekaligus menamatkan spekulasi tentang masa depan Tierney. Sebelum ini, bekas penyerang Sabah FC itu dikaitkan dengan perpindahan ke DPMM FC. Ini bukan kali pertama Tierney berkelana keluar negara. Sebelum ini, beliau pernah berpindah ke Thailand pada musim 2024-2025. Separuh pertama musim tersebut menyaksikan Tierney mewakili Chonburi FC secara pinjaman dari Johor Darul Tazim, JDT, selama semusim. Setelah itu, beliau kemudiannya menyertai kelab Thai League 1, Nahun Pathum United Studio sehingga tamat musim berkenaan. Studio Bola Mai mengucapkan selamat maju jaya buat pemain warisan Malaysia itu.